Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah hari ini kita berada di Masjid Daudi Kuala Lemal, Pasir Mas, Kelantan, untuk kita tunjukkan suasana kelas Al-Quran di Akademi Tajuk Al-Fansuri, kendalian AJK Masjid Daudi Kuala Lemal. InsyaAllah dia akan buka pendaftaran pada 3 hari bulan 1 2026, hari Sabtu lah, 3 hari bulan 1 2026, pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Di sinilah di Masjid Daudi Kuala Lemal. InsyaAllah jom kita tunjukkan keadaan kelas pengajian Al-Quran di Akademi Tajuk Al-Fansuri, Masjid Daudi Kuala Lemal, insyaAllah. Ini suasana bahagian parking masjid dalam masjid, dalam pagar masjid. Itu boleh muat lah beberapa buah kereta, boleh banyak jugalah muat dalam ni, insyaAllah. Itu bangunan kelas Al-Quran kita. Jadi peserta boleh parking kereta dalam ni lah. Luas juga, motor boleh parking bawah kemah. InsyaAllah kita pergi tengok pula bahagian kelas Al-Quran. Ni bangunan kelas dia, bangunan kelas Al-Quran Akademi Tajwid Al-Fansuri. InsyaAllah kita mulakan dengan kelas ni dulu, kelas tepi dulu. Yang mana kelas ni? Kita tengok bahagian kelas. Assalamualaikum. Tempat yang selesa, kursi meja, whiteboard pun ada, 2 butir whiteboard ada, aircon, siap aircon lagi, kipas, selesa. Untuk pengajian Al-Quran, biasanya kelas ni digunakan untuk kelas talaki lah, kelas baca. Boleh muat 20 hingga 25 orang dalam satu masa, InsyaAllah dah. Kita pergi pula kelas yang kedua. InsyaAllah kita tengok kelas yang kedua. Dewan dia berbentuk dewan. Bismillah. Ni dia, kelas yang biasanya digunakan lah hampir tiap hari. Kelas akan dijalankan di sini, termasuk muslimin juga muslimat lah. Program cuti sekolah pun digunakan untuk dalam kelas ni jugalah akan dijalankan program cuti sekolah anak-anak. Boleh muat 40 hingga 50 orang dalam satu masa. Siap ada whiteboard, kita ada PA sistem, speaker dan pengajiannya jelas lah. Siap ada aircon 2 butir. Macam mana selesa untuk pengajian yang kita panggil sesuai lah untuk orang dewasa, InsyaAllah. Sangat-sangat selesa. Kita pergi pula kelas yang ketiga, iaitu di tingkat atas lah, InsyaAllah. Ini dia kelas di tingkat atas. Nampak view masjid, view jalan di sana. Dan kita tengok bilik. Di sini di hujung sana ada homestay. Sini pun ada bilik. Istilah rumah tamu masjid untuk disewa. Siapa dia nak rehat di masjid kita boleh. Ada 100 setengah, ada 100 untuk semalam. Dan ini kelas yang kedua. Kelas yang kedua kita nak tengok. Bismillah. Ini dia. Kelas dewa tingkat atas boleh muat 50 hingga 60 orang dalam satu masa. Siap ada whiteboard, PA sistem, sesuai lah untuk orang dewasa nak belajar Quran dengan jelas. Suara kita dengar, boleh dengar suara tubuh kita mengajar, insyaAllah. Lepas
Lepas tu siap ada aircon 2.0 HP. Sangat-sangat selesa insya-Allah. Jadi rugilah siapa tak main ngaji lagi. Kita nak biar semua selesa dan belajar Al-Quran dalam keadaan yang selesa insya-Allah. Makin hari makin semangat, makin hari makin rehat untuk belajar Al-Quran. Jadi insya-Allah itu saja review untuk kelas Al-Quran kita. Jangan lupa sekali lagi 3 hari bulan 1 2020 hari Sabtu dan jam 9 pagi kita akan buat pendaftaran peserta baru dan peserta lama pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari lah. Kita akan buat di sini di bangunan kita ni insya-Allah. Pakat mari belakang ajak semua sayang sahabat keluarga kita untuk sama-sama belajar Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.